Buat benda. Kita buat gulai lemak pucuk paku. Ya. Gulai lemak pucuk paku tengah hari. Lambat lagi lah. Lambat lagi lah. Lambat lagi tengah siam paku. Siam paku. Pucuk paku bukan paku. Pucuk paku ya. So ni basuh pucuk paku. Pucuk paku. Basuh pucuk paku. Sekejap Gulai lagi. lemak pucuk paku. Buat gulai lemak. Sedap ni. Godeh kuah dulu. Masak kuah dulu. Dah melegak ni kan baru letak pucuk paku. Menggelegak. Tu bila boleh letak pucuk paku? Tak tahu ke dia. Kena lagi. Masuk. Kejap lagi. Chef. Jangan tanya kita. Oh. Chef orang lain. Oh ni bukan chef, tukang godeh. Bukan. Tukang kacau ni, tukang kacau. Dia ni ketua tukang masak. Makan. Paksa pergi. Kaki dah memang tak nak pergi. Oi. Paksa rela ni. Boleh letak lah. Kita tengok pasal sedap punya buat kerabu ni. Ada buat lah. Ada. Oh ni. Pucuk paku. Ini mula tu menu goreng je kan? Mula-mula. Ya. Stop. Cuba tanya Kak Ida. Tak. Riuh ni, riuh. Tu banyak lagi. Ni ada lagi. Oh. Selamat. Tunggu kecek, tunggu kecek. Masak dah. Nak rasa garam. Kuah dia ni. Jadi. Wow.